Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat puding roti yang sangat mudah. Puding ni kita tak payah guna blender pun sebab roti tu kita cuma potong-potong saja. Dan yang penting rasa dia memang sangat sedap. Resepi puding roti ni kita guna 5 keping roti, kemudian kita potong kepada beberapa bahagian. Okey, kalau bagi saya potong kepada 6 bahagian. Dan kalau nak potong 4 ataupun lebih kecil lagi pun itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Janji roti ni kita potong. Okey, lepas tu kita potong roti ni hingga habis semua sekali 5 keping. Kemudian kita ketepikan dulu sebentar. Roti kita dah potong tadi, kita susun pula ke dalam loyang. Saya guna loyang saiz 7 kali 7 inci. Kalau nak yang lebih besar boleh guna saiz 8 kali 8. Tapi nanti kita punya agar-agar ataupun puding ni akan nipis sedikit lah. Okey, kita susun sampai dia memenuhi dasar loyang sahaja. Okey, dan baki roti ni tadi kita akan masukkan ke dalam adunan puding ataupun agar-agar kita nanti. Okey, sekarang kita buat bahagian agar-agar pula. Saya gunakan 10 gram agar-agar serbuk. Kemudian kita masukkan 3/4 cawan gula pasir. Kalau suka manis boleh letak 1 cawan. Okey, lepas tu masukkan 200 ml santan. Saya guna santan kotak saja. Lepas tu kita masukkan 200 ml susu cair. Ini anggaran setengah tin macam tu lah. Kombinasi susu cair dengan santan ni akan menjadikan kita punya agar-agar ni lebih sedap dan lebih berlemak. Lepas tu masukkan 600 ml air. Seterusnya masukkan 1 helai daun pandan, sedikit garam untuk naikkan rasa lemak santan tadi, dan juga masukkan 1 sudu kecil sirap ros. Okey, kalau nampak pucat, kita boleh masukkan sedikit pewarna merah jambu. Lepas tu kita kacau-kacau sebentar dan kita masak hingga adunan ni mendidih. Setelah adunan mendidih, kita keluarkan daun pandan. Lepas tu kita kena terus tutup api. Kita jangan biarkan adunan mendidih terlalu lama sebab kita ada santan dalam tu. Nanti dia jadi agak-agak santan, dia jadi berlapis pula. Okey, lepas tu kita masukkan potongan roti tadi. Kita tekan-tekan sedikit supaya roti ni tenggelam ataupun dia dapat meresap adunan agar-agar kita. Kemudian tuang adunan puding roti tadi ke dalam loyang, ataupun boleh juga kalau kita nak scoop sikit-sikit macam ni supaya roti tu tak adalah setumpuk, kena dekat tengah-tengah. Bila kita tuang sikit-sikit, nanti kita boleh susun roti tu supaya dia sekata dalam loyang. Kemudian kita sejukkan dulu puding ni. Lepas tu barulah kita masukkan ke dalam peti ais selama 3 ke 4 jam hingga puding betul-betul mengeras. Okey, ini dia hasilnya. Puding roti kita telah pun siap dipotong. Rasa dia memang sangat sedap, lemak-lemak manis, kombinasi susu cair dengan santan. Dan ia juga agak mengenyangkan sebab dalam tu ada roti. Okey, boleh masuk list untuk juadah buka puasa nanti. Okey, terima kasih menonton dan selamat mencuba.